kejayaan di negara Arab tidak berkesan. Boleh katakan gereja tidak mampu untuk mencari unsur-unsur yang boleh memperlihatkan bahawa antara Kristian dengan Islam itu hampir ataupun kelihatan seolah-olah tidak banyak beza. Dan inilah yang diusahakan di negara-negara Arab. Tetapi usaha ini berjaya di Indonesia. Berjaya di Indonesia di mana dalam satu video yang saya tengok, baru saya jumpa, satu penyelidikan memberitahu hasil daripada perancangan yang bijak, yang saya istilahkan sebagai bijak dan berpenyelidikan, sehingga kini dianggarkan secara kasar lebih kurang setiap tahun hampir 2 bilion atau 2 juta orang Islam Indonesia bertukar kepada agama Kristian. Kata video itu, kalau betul-betul, kalau tak betul pun tak apa. Sebab itu hanya sekadar dakwaan yang pernah dibuat dalam satu YouTube. Dan insya-Allah video itu nanti saya akan tunjukkan dalam siri-siri yang akan datang. Kemudian tuan-tuan sekalian, di antara salah satu pendekatan mereka, mereka mencari istilah-istilah yang berbentuk seperti solat, iman, takwa, puasa dan sebagainya, dan sampai kepada menggunakan perkataan Allah itu sendiri. Dan dalam salah satu upacara mereka, sewaktu mereka ingin membaca ayat-ayat daripada kitab Injil, mereka memulakannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya selepas itu, mereka membaca ayat Injil itu dengan nada sebagaimana orang baca Quran. Jadi ini yang berlaku sekarang. Saya minta kerjasama kita semua, tuan-tuan. Jangan terus menghukum. Jangan terus menghukum perbincangan kita. Saya cuba membuka ruang untuk sama-sama kita melihat. Saya bincang ini atas asas saya percaya kita semua sayangkan agama kita. Cuma dimensi pemikiran atau dimensi sudut-sudut kita bertitik tolak atau kita berganjak dalam melihat isu ini mungkin berbeza. Maka pemilihan dimensi yang berbeza itu perlu kita raih. Apakah sebabnya sehingga orang ini melihat dari sudut ini dan yang ini melihat dari sudut ini. Sebelum kita ke situ, dalam Al-Quran, tuan-tuan, surah yang sering diguna untuk merujuk kepada hakikat Allah ini ialah surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Ikhlas dan surah Al-Kafirun, dan surah-surah yang lain dalam bentuk ayat-ayat. Tetapi yang lengkap ayatnya turun sebagai suatu surah, yang popular ialah Al-Kafirun dan juga Al-Ikhlas, seperti yang dibaca oleh tuan imam kita tadi. Jadi tuan-tuan sekalian, saya berbalik kepada senario dulu. Dalam mana bila kita bincang isu ini, kita mungkin timbul tanda tanya apabila kita melihat kenyataan-kenyataan dari ulama-ulama kita, orang bijak pandai kita, dengan sudut-sudut yang berlainan. Contoh kita katakan, kalau kita ambil kenyataan Profesor Dr. Harundin, kelihatan dia lebih kepada untuk tidak membenarkan. Tetapi kalau kita ambil kenyataan Dr. Asri, Dr. Asri Perlis, itu bekas mufti Perlis, dia membenarkan dari sudut tertentu tetapi tidak dari sudut tertentu. Tetapi tuan-tuan, saya cakap dulu. Kemudian kalau kita tengok dari sudut politik pula, dalam konteks politik, bila saya baca-baca, saya buat pengamatan, saya dapati arus yang kuat terlibat dalam isu ini ialah Pakatan Rakyat dan juga UMNO atau Barisan Nasional. Bila saya teliti kenyataan dari kedua-dua pihak ini,
saya dapat satu penemuan bahawa kedua-dua parti atau dua-dua barisan ini, platform ini membenarkan orang Kristian untuk menggunakan kalimah Allah, tetapi dengan batas-batas yang tertentu, di mana kita nampak apa yang kecoh ini sebenarnya ialah dalam kes apabila pihak gereja ingin mengguna tulisan nama Allah dalam majalah akhbar bahasa Melayu yang cuba diedar kepada masyarakat, maka itu dihalang oleh pihak Kementerian Dalam Negeri dan dibawa ke mahkamah, dan kes itu dibawa oleh pihak gereja, di mana kalau tak silap saya nama Lawrence Pakiam ke apa nama yang bawa itu, menang pada tahun 2004 apabila hakim waktu itu seorang Cina membenarkan dan dirayu kembali di mahkamah tinggi, di mahkamah rayuan Kuala Lumpur, baru lepas dalam 2 hari sebelum hari raya haji. 3 hakim ini pula hakimnya orang Islam bersepakat untuk tidak membenarkan benda itu dipakai. Jadi kalau kita tengok kepada kes ini, tuan-tuan, ini latar belakang dulu, kita nampak larangan untuk mengguna itu tidaklah sesuatu yang menyeluruh sifatnya. Dia sekadar larangan untuk ditulis dalam akhbar, untuk edaran dalam bahasa Melayu. Sebab selepas itu kita tengok ada kenyataan-kenyataan daripada pihak kerajaan bahawa di Sabah dan Sarawak boleh saja guna dalam kitab Injil mereka. Jadi artinya kita nampak ada persamaan pemikiran di antara aliran kerajaan dengan aliran pakatan atau pihak pembangkang, di mana pihak pembangkang juga pas contohnya mengambil sikap boleh melalui kenyataan presiden untuk mereka menggunakan nama Allah dalam ibadat mereka, tetapi bukan untuk tujuan. Ada satu kenyataan dia tambah, ni saya belum bawa teks yang tepat lah, insyaAllah pada minggu akan datang saya akan sediakan teks yang tepat, rujukan yang tepat, insyaAllah. Jadi tuan-tuan sekalian, seingat saya di mana PAS menyatakan bahawa jika kalimah ini diguna untuk menimbulkan kekeliruan di kalangan orang Islam, maka itu tidak dibenarkan. Ini jelas. Jadi kita nampak di sini ada kesepakatan di antara dua komponen masyarakat Islam ini. Dari sudut mengambil sikap, secara mudah kita boleh buat kesimpulan boleh mereka nak guna kalimah Allah dalam ibadat mereka, tetapi jangan sampai untuk menimbulkan ketegangan atau hasutan kepada orang Islam. Saya harap kesimpulan saya itu tidak silap berdasarkan pembacaan-pembacaan yang saya buat, karena setakat ini apa-apa kenyataan yang ada saya jumpa tentang kalimah Allah ini, saya akan quote dan simpan benda itu sebagai bahan rujukan. Jadi itulah kedudukan ataupun latar belakang yang berlaku.